Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala, nashkuru wa nasta'inu, nastaghfiruhu wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana habibana syafi'ana uswatina wa qudwatina sayyidi wa habibi wa tabi'i qalbi sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi man islam sunnati ajma'in man islam sunnati ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana shrah lana sadrana yassir lana umurana wa uqdatan min alsinatina nafqahu qawlana rabbi yassir wa la ta'sir bil khair ya fatah ya alim ya hafiz ya badi ya wahhab ya rabbi. Allahumma la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sering syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang amat mengasihi dan yang Tuhan negeri dengan tidak berputusan. Selawat dan salam untuk imam besar Nabi yang menunjukkan jalan balik kepada surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah, dengan kepelbagian nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada manusia, itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala menghitung. Di mana kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali menyebut tentang halalha hisabuhu wa haramha nar. Setiap yang halal yang Allah Taala bagi atas dunia ni untuk Allah Taala hisab. Apa saja halal yang Allah Taala bagi atas dunia ni bukan untuk berseronok ataupun untuk dimegah, tak, untuk Allah Taala hisab. Umur yang panjang untuk Allah Taala hisab. Kesihatan yang baik untuk Allah Taala hisab. Duit ringgit yang melimpah ruah, harta benda yang melimpah ruah untuk Allah Taala hisab. Jadi Sayyidina Ali kata halalha hisabu. Apa yang halal Allah Taala bagi kat kita, bukan untuk seronok dah. Hisabu, untuk Allah Taala tengok adakah dia manfaat atau tidak manfaat. Wa haramha, dan setiap perkara yang haram an-nar, adalah untuk Allah Ta'ala hukum kita di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tertolaklah segala macam benda fikiran yang fikir tentang nak kewujudan satu benda tu dengan ketidakfahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tahu anjing haram, Allah Ta'ala tahu khinzir haram, Allah Ta'ala tahu segala macam benda yang lain tu yang haram Allah Ta'ala cipta juga. Pasal apa? Nak tengok ketaatan manusia kepada Allah, sejauh mana mereka itu mampu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang boleh ibadat tapi taat tak boleh. Sembahyang boleh, membazir taat, untuk tak membazir tak boleh. Ada orang sembahyang boleh, tapi membazir masa tak boleh juga. Tak ada ketaatan kepada Allah. Allah nak manusia yang taat beribadah kepada Allah SWT. Dia ibadah dengan keadaan dia taat kepada Allah. Bukan ibadah saja, tak, ketaatan yang Allah Ta'ala nak daripada manusia. Jadi kalau sembahyang saja, bazir buat juga, nak fitnah orang buat juga, lepas tu nak bagi masalah kat orang buat juga. Maknanya belum ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang ni ibadah yang menandakan kita ni hamba Allah Taala dan menyatakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita ni nak abang kat orang kata kita ada Tuhan, nama dia Allah, itu dengan sembahyang, dengan keadaan lain. Jadi ini adalah sebuah kenyataan bahwasanya kami ada Tuhan yang nama dia Allah. Tapi daripada satu sudut yang lain tentang kehidupan, Allah Ta'ala tetap menilai apa hak Tuhan bagi, tetap Allah Ta'ala nilai. Adakah kita guna dengan baik ataupun tidak baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi takut bila Allah Ta'ala buat main ayat yang terlalu banyak. Ada orang dia tak pernah fikir pun ayat tu main kat mana. Dia kira macam mana? Dia kira biasalah bulan 12, bulan 11 bagi. Tak boleh kira macam tu. Tak boleh kira macam tu. Kita kena kira, kadang-kadang fikiran kita tu kena tahu juga pasal apa ayat tu main dan ayat tu main daripada mana. Sebelum ni ayat tu duduk kat mana. Mesti ada satu sebab yang besar Allah Ta'ala hadirkan ayat tu untuk kita. Jadi alhamdulillah kawasan kita ni tak kenal lah. Ada tinggi. Sini BM lah. Bukit Tajam. Sini BM lah. Bukit tak kena banjir lah. Tapi kena bahaya lah sikit pasal bukit tu tajam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita menyambung kajian kita anak kunci syurga sampai pada muka surat 45. Mereka yang beriman akan melihat mereka itu akan Allah Ta'ala.
Mereka yang beriman akan melihat mereka itu akan Allah Ta'ala. Ini siapa janji? Allah Ta'ala janji. Tu orang tanya, kenapa atas dunia tak boleh tengok? Tak boleh lah. Pasal mata dosa banyak, tengok macam-macam. Allah Ta'ala tak izin. Kita akui yang tu kejahatan kita, kita akui itu kelemahan kita, memang tak boleh tengok. Allah atas dunia tak boleh tengok, tak layak. Sebab Allah Ta'ala ni bukan hebat, maha hebat. Sedang Nabi Musa AS cuma dengar kata Allah, wa kallama Allah Musa taklima. Mendengar akan Musa tu kata-kata Allah Ta'ala tu, bukit Tursina terbakar. Nabi Musa ni habis pakaian dia hancur, jadi hangus. Nabi Musa yang selamat, balik dibuat baju baru pula. Dia baru dengar kata-kata Allah, bukan tengok Allah tak. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW naik esok ni bulan depan, Isra wal Mi'raj, cerita pasal Nabi SAW jumpa Allah. Yang tu masih dengan keizinan Allah SWT. Dan Nabi Muhammad ni adalah kekasih Allah SWT. Oh, Nabi lain tak kekasih kan? Kekasih tak. Tapi Nabi Muhammad ni lebih Allah Ta'ala kasih. Sebab tu kita ni mulia. Kalau ni kita mulia pasal apa? Pasal jadi umat Muhammad SAW. Mulia dengan sebab tu ya. Kalau dengan sebab lain tak boleh. Sebab tu berjalan atas dunia hari ni syariat Muhammad. Semayang ni semayang cara Muhammad kan. Puasa ni cara Muhammad. Haji cara Muhammad. Tak ada satu benda pun yang keluar daripada Muhammad SAW. Ya. Jadi tertolaklah dia ajak sembahyang macam Nabi Adam, tak boleh kan? Dia kata Nabi Adam tu sembahyang ingat kat Allah ya. Itu Nabi Adam. Kita pakai syariat Muhammad, bukan syariat Adam, tak boleh. Baik. Maka mereka yang beriman akan melihat mereka itu akan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu aw qala ma'alif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi syarif wa darain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Putih kata tu. Ada? Kota apa itu ni? Masya Allah. Imam Allah tak baca syurga. Allah Ta'ala menjadikan ia akan syurga. Dan bahawa Allah Ta'ala telah menjadikan ia akan syurga, iaitu negeri yang kekal bagi sekalian orang yang beriman, dan telah menjadikan ia akan api neraka, dan iaitu negeri yang kekal bagi sekalian yang kafir. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, u'iddat lil muttaqin. Artinya telah disediakan syurga itu bagi sekalian orang yang takut akan Allah Ta'ala. Takwa ada dua maksud. Satu takut, yang kedua menjaga. Takwa ni satu takut, yang kedua menjaga. Itu takwa. Surah Al-Imran ayat 133. Dan lagi kerana firman Allah Subhanahu wa taala pada menyatakan api neraka u'iddat lil kafirin, dan telah disediakan api neraka itu bagi sekalian yang kafir. Allah Ta'ala sedia syurga untuk orang yang bertakwa, Allah Ta'ala sedia api neraka untuk orang yang kafir. Ni tak mau cerita lah pasal neraka, takut lah. Ceritalah pasal syurga. Maknanya Allah Subhanahu wa taala khabar dari lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syurga itu sangat luas. Kalau di dunia ni minum ayam setakat hilang dahaga, masuk dalam perut kenyang. Tapi di syurga bila hidu bau dah mula kenyang. Bila makan rasa sedap. Sedap dia sampai bulu rumah. Jadi ada apa benda hak sedap di dunia ni boleh rasa sedap dari segala tu. Kita habis-habis sedap sini lah. Tangkung masuk dalam perut kenyang. Tapi di syurga tak. Kesedapan makanan syurga ni sedap dia sampai bulu rumah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap perkara yang kita akan nak akan dapat waktu tu juga yang Allah Ta'ala akan bagi. Masa tu juga. Itu syurga. Sebab tu negeri syurga ni dia tak sama negeri dunia. Dia tak ada ibadah di negeri syurga. Tak ada semayang-semayang. Hanya menikmati nikmat yang ada di syurga. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu orang yang duduk dalam syurga ni, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Kecuali Allah Ta'ala kata mereka-mereka yang amanu, beriman kepada Allah, wa 'amilus shalihat, melakukan amal saleh, kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Mereka duduk dalam syurga firdaus khalidina fiha. Saat ketika ditanya kepada mereka, la yabuna anha hiwala, tak ada siapa pun rasa nak keluar. Jadi syarat dia dua. Allah Ta'ala sebut syurga ni, amanu, tambah beriman kepada Allah. Yang kedua, wa amilus salihat,
buat amal soleh. Ini dua kena tahu. Ciri orang nak masuk syurga ni pertama dia beriman kepada Allah. Nah, senipis-nipis keimanan tu yakin bahawasanya Allah Ta'ala itu ada, dan sekalian yang berlaku ni daripada Allah. Itu paling kurang dari iman kepada Allah. Macam mana? Dua perkara. Yang pertama, yakin bahawasanya ada Allah Ta'ala. Dia kena yakin. Kalau tak yakin dia jenis tak apa kot. Ini tak apa kot. Tak apa kot tu tak boleh. Kemudian yang kedua, selepas yakin kepada Allah, mengetahui segala sesuatu yang berlaku ni di atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh satu pun kata daripada manusia tak boleh. Dia mesti kata Allah. Sebab Allah Ta'ala kata la tataharraku, tidak bergerak zaratun, satu zarah pun, illa kecuali biiznillah, dengan keizinan Allah Ta'ala. Satu benda pun tak akan bergerak melainkan dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Segala kainat yang ada ni bergerak dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini dengan kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Kudrat itu mewakili takdir, iradat itu kudrat itu mewakili takdir, iradat itu mewakili qada Allah Subhanahu Wa Taala. Qada dan qadar itu adalah iradat dan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sebut kata beriman, tak lari daripada dua perkara. Kemudian amal soleh. Amal soleh perkara yang dilakukan kerana Allah, bersama Allah dan kepada Allah. Tiga syarat ni menentukan amal itu menjadi amal soleh. Pertama, tiap benda tu dia buat kerana Allah. Main masjid pun kerana Allah, belajar pun kerana Allah, makan pun kerana Allah. Saat ketika memperlaku tu bersama Allah. Dia semayang tu hati dia bersama Allah. Dia makan tu hati dia bersama Allah. Kemudian nabil akhir, selepas segala perbuatan tu berlaku, diserahkan kepada Allah. Tak nampak dah nak minta pahala, tak nampak dah nak minta pujian, baru jadi amal saleh. Segala perkara buat baik itu yang tertanggung dengan tiga: kerana Allah, bersama Allah dan kepada Allah, baru jadi amal soleh. Kalau tidak, tak. Walaupun nama dia Pak Leh pun, amal dia tak boleh jadi amal soleh juga. Walaupun orang pergi ke dia Abang Leh. Baik. Hujan-hujan macam ni tak syok bukan mengaji tak. Paling syok kali dia. Tambah kipas dia kuning. Mata boleh tinggal setengah. Tambah tadi duduk patah tanah dengan batu lah je. Letih dia lah. Baik. Jadi itu orang yang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak ulang juga tentang hadis Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Sayyidina Umar sebut, tanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau yang sama saya sebut semalam di masjid Buat Perahu di Sayyidina Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar tanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ni dia tanya apa? Dia kata, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang dia tu balik di akhirat apa?" Tak tahu. Macam mana ciri-ciri orang tu dia duduk atas dunia? Rupa dia macam mana? Tapi bila dia balik di akhirat, dia habuk apa pun tak tahu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, orang tu bukanlah orang yang dia tu semayang, tak semayang langsung, tak sedekah langsung. Bahkan orang tu dia semayang banyak, dia sedekah banyak, dia zakat banyak, dia puasa banyak. Jadi Sayyidina Umar tanya, pasal apa yang jadi macam tu? Kerana atas dunia mereka pernah melakukan 4 perkara. Sebab tu hati-hati dengan 4 perkara. Yang mana Sayyidina Umar kata 4 perkara ni balik di akhirat dok yang apa pun tak tahu. Yang pertama, mereka pernah memaki orang. Mereka pernah memaki orang. Dia maki melawak, dia tak sama dengan maki marah. Kan? Maki melawak ni orang tak simpan hati. Belah kita kan kasar. Melawak pun maki kan. Belah kita tak, saya tanya ni pasal bukan saya kata dalam masjid ni, dalam masjid ni tak tahu tak tu. Dalam masjid ni kalau melawak pun dia tak maki. Kan? Dia cakap elok lah. Baik. Pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mereka pernah menuduh orang. Nuduh ni payah. Kan saya kata kadang-kadang kita beripu orang ramai lagi dia bunyi. Dia kata, 2 minggu dah tak nampak kawan tu, buat panggil nama pula apa? Padahal kawan tu tak ada 2 minggu duduk di Cabrera Highland makan strawberry. Bahaya.
Dua. Yang ketiga, mereka pernah memakan hak orang. Oh, yang ni baru dah 3 minit. Satu budak tu askar. Dia duduk di Matan Janggu Belum Naga tu ada Matan Janggu juga kan. Dia duduk belah sana. Dia ada WhatsApp dia, saya bukan, saya tak kenal orang. Jadi dalam perjalanan main sini dia WhatsApp saya. Dia kata, Ustaz, siapa? Kawan saya mati. Saya tak apa. Betul? Kawan saya mati, dia kata, kami ni 2, 3, 4 orang ni hutang kat dia. Tapi dia mati, siapa orang tak tahu. Kami 3, 4 orang je yang tahu kami bisa hutang kan. Macam mana tak? Kira halal itu kan macam mana? Bak makan hak orang ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup titik berat. Pasal ada ni, orang berhutang, dia tak ikut syarat hutang dia lah. Dia pakai berhutang tu ya. Syarat hutang tu mesti mendatangkan saksi, mesti ditulis. Kemudian orang yang memberi hutang tu tidak jemu meminta hutang. Itu syarat. Kalau ni hutang mana ada tulis? Pakai ambil dia. Ada saksi? Tak ada. Dia tanya macam mana Ustaz? Saya kata hutang wajib bayar. Hutang wajib bayar. Dia hidup ke? Dia mati ke? Dia mati, hak tu dapat kat keluarga dia. Lalu pergi jumpa keluarga dia, saya kata, kalau keluarga dia kata halal, okey. Tapi kalau keluarga dia kata bayarlah, lagu mana pun boleh juga bagi kat anak-anak lah bayar. Lepas main maghrib tadi dia hantar masak. Saya pun tengok. Dia kata alhamdulillah tak selesai lah. Selesai tak apa. Mungkin hutang tu sikit tu selesai. Kalau 3-4 ribu nak boleh selesai, bayar hutang nak boleh selesai. Nabi SAW satu ketika tak pergi sembahyang jenazah orang yang dia ada duit tapi dia tak bayar hutang. Walaupun Nabi SAW sendiri yang beritahu saat kita ke Isra' Al-Mi'raj, Nabi tengok di pintu syurga tulis orang yang bagi hutang 18 pahala, orang yang minta hutang 10 pahala. Bagi hutang tu dapat banyak pahala. Tapi oleh kerana kalau dengan keadaan tu tambah kita, kalau sikit nak minta sekat tentang kami kedai depan tu mi. Ni kedai tani ada kedai mi kan. Makan kami kedai tu. Kedai apa? Tak tahu kedai pak dia, kedai Wahab. Nak sebut apa nama ni? Kedai pak Wahab. Wahab pak dia punya dulu lah kedai tu. Bukan hak Wahab punya. Nanti saya pergi tanya tengok. Harap-harap Pak Wahab tak ada kat mana ni no. Nak kata kedai ni. Pergi makan kedai. Ni satu situasi. Bilang duit tak cukup RM2. Yang bagi duit. Dia berkata, ni apa? Pak Wahab ni tak cukup RM2 ni. Pak Wahab tak apa kan. Bukan tak lalu dah. Esok-esok ni naik bayar. Lepas tu bukan kita dah tulis RM2 tu. Lama-lama lupa. Bila lupa agak-agak Pak Wahab nak bunyi lah. Pak Wahab ni punya bagus dalam manusia. Menjak saya mula mengajak ni, saya kenal Pak Wahab punya bagus. Relaxnya. Orang tak tahu masalah dia banyak, orang tak tahu. Saya pun perasan tak rambut dia. Yang tahu kita masalah banyak tentang rambut. Bila rambut tak ada nak tumbuh, tahu kita masalah banyak. Bila dia cerita orang. Ni tuan-tuan jangan pergi tanya dia pula. Jadi adakah tiap-tiap hari yang dia duduk lalu main minum ni, Pak Wahab kata ni aku tolak hari tu nak hutang RM2. Takkan kata macam. Sebab apa? Bila kata macam tu, kawan tu akan kata apa? Boleh hang nega sehari mi habis kilo-kilo RM2 orang kira. Mesti kata itu kan. Tapi hutang wajib bayar. Wajib. Kalau dia mati Syekh Islam, malaikat boleh tak main. Main-main. Kan? Baik, okey. Selesai masalah tu. Satu keadaan. Keadaan yang kedua, kadang-kadang mak-mak ni pagi-pagi dia pergi beli ikan, apa-apa duit tak cukup, dia tahan maisat duit RM2. Ambil duit RM2 tu. Agak-agak kawan tu nak minta balik malu. Tapi ni juga sangkut di akhirat Allah SWT. Dia minta lewat mimin. Lepas tu dia kata macam ni lah Ustaz. Kami ni payah lah Ustaz. Minta ni hamba berpuih dah keluar yang mulut. Lalu macam ni lah kami halal hutang tu. Okey, halal tu beda kita lah. Kita dengan dia selesai pasal kita halal. Dia dengan kita selesai tak? Sama juga pada masyarakat esok.
Tuan tengok, Nabi kata apa? 700 tahun dia heret muka main cari kita kerana RM2 tu. Tu dia kata mana Zat? Kalau dia mati dulu tak apa. Kawan nak hutang kat kita tu dia mati dulu. Selesai. Bila dia mati dulu kita pun ya Allah saya tangguh. Hak mana dia hutang tu pun halal. Selesai habis dia tak boleh mangkit dah nak minta ampun kat kita. Jadi selesai kita dengan dia pun selesai, dia dengan kita pun selesai. Pasal dia mati dah. Kan? Tapi waktu dia hidup, kalau kita mati dulu macam mana? Kita habis hutang dia mati dulu. Kita boleh halal ke lah? Tak juga. Naya juga. Tapi nak habak ni bukan ada kekuatan. Kalau dengan kerana RM2 nak habak ni, dia boleh main balik RM2 terdepan kau ni. Duit hang. Dia boleh main gitu je. Kan? Halapak sangat RM2 ni. Padahal salah dia. Hutang tak. Dalih. Sampai mati syahid pun tidak dikira sebagai syahid. Sebab tu ada mati syahid dunia, ada mati syahid akhirat, ada mati syahid dunia akhirat, dan mati syahid yang ditangguh. Apa maksud mati syahid yang ditangguh? Tangguh syahid dia pasal hutang tak bayar. Selesai hutang tu baru dia dapat syahid tu. Maknanya masuk dalam kubur kena tanya. Kena. Tak dapat tak syahid tu. Gantung syahid tu. Pasal apa? Hutang. Oh, jangan buat awak hutang ni. Baik. Pertama maki orang, yang kedua menuduh orang, yang ketiga makan hak orang, yang keempat pernah memukul orang. Memukul tu dengan apa? Memukul dengan masalah. Dia buat bagi jadi orang tu masalah. Dan yang terakhir yang kelima, membunuh ataupun menumpahkan darah. Ini perkelahian. 5 perkara ni bila kita biasa buat di dunia, balik di akhirat, pahala kita ni bagi orang tu. Ambil pahala bagi orang tu. Kita biasa duk maki dia. Bila marah, hang ni tak cerdik, hang ni lagu ni, dia pun simpan hati. Bila dia simpan hati, dia pun bawa sampai mati. Balik di akhirat esok, hak sembahyang kita, hak puasa kita tu bagi dia pahala. Sampai Nabi SAW beritahu, apabila mana telah habis pahala tu, ambil pula dosa dia pun main ke kita. Macam tu tak ada jalanan dah nak balik syurga. Tu hati-hati. Kalau marah ni, masa nak maki, mesti pergi belah lain. Marah tidak sikit-sikit je. Diam tak tahu ya. Dan keluar. Telajak perahu ni boleh diundur. Telajak kata, makan penampak jawabnya. Telajak kata orang yang boleh. Baik. Jadi itu cerita sedikit tentang jalan mudah untuk kita masuk neraka Allah SWT. Boleh kita ni masuk dalam neraka Allah SWT? Boleh. Jadi dia kata di situ Allah Ta'ala cipta syurga dan cipta neraka. Pasal apa Allah Ta'ala buat syurga ada 8, buat neraka ada 7? Karena rahmat Allah Ta'ala tu besar daripada kemurkaan Allah. Pasal itu neraka ada 7 ya, syurga ada 8. Ustaz, urai itu satu. Tak payah urai itu satu kan? Supaya kita ni tak terlalu berkhayal dengan tu. Syurga neraka ni hak Allah. Kunci nak masuk syurga ni keampunan pada Allah SWT. Tak ada keampunan Allah Ta'ala, jangan harap nak masuk syurga. Semayang pi banyak mana pun. Semayang pi banyak mana pun. Tapi kalau tak ada keampunan Allah, tak ada syurga untuk kita. Jadi syurga ni diraih dengan keredaan Allah SWT. Diraih dengan keampunan Allah SWT. Baik, habis selesai masalah tu. Dan mereka yang beriman akan melihat Allah SWT. Orang yang beriman ni akan melihat Allah SWT. Jadi hak dasar di atas itu masuk syurga. Yang masuk syurga ni amanu wa amilus salihat. Orang yang beriman dan amal soleh di syurga nombor 1. Jannatul Firdausi nuzulah. Mereka duduk dalam syurga Firdaus. Khalidina fiha. Ditanya kepada mereka, la yabghuna anha hiwala. Tak ada siapa boleh nak keluar daripada situ. Baik. Jadi pepatah tu kita tak pakai Pakai, bukan tak pakai. Tapi jangan pakai ikut salah. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Jadi buatlah banyak kali. Saya pun tanya sama-sama ustaz. Dia kata kita buat baik ni berpada-pada. Jangan sampai kecewa. Itu betul. Nak buat baik banyak mana pun buat baik. Tapi jangan sampai mulut ni sebut balik hampa tu. Tak sedap kerja ni dulu susah ni aku. Saya selalu sebut, kalau kita buat baik, lepas tu kita nak sebut balik baik tu, jangan buat. Cukup.
Tambah-tambah bidang agama ataupun bidang masjid surau ni, mereka dulu tak ingat tu masa aku duk pegang. Ingat macam tu. Tambah bidang bab-bab agama ni. Kadang-kadang takut dengar. Kadang-kadang bukan dekat dia, sampai ke anak cucu habis tu. Dia kata, Ustaz nak tahu tak surau Ustaz lebih banyak tu. Kalau tak wan saya tak tahu dulu tu. Dia tak tahu Tok Wan dia duk kelupuk macam mana buruk tak tahu. Jangan habis. Hak orang buat ni kita tu sudah ukit dah, selesai masalah tu. Maknanya buat baik berpada-pada ni, ikat dulu sebelum buat. Aku ni sekali kalau aku pergi ayam bendera botol besar, aku letak ni bagi mereka minum setengah-setengah buang, aku jadi kecewa sikit hati. Aku tu sabi, aku pihak kecil. Maknanya buat baik berpada-pada ni, jangan sampai kita kecewa buat baik tu. Ni kalau boleh lah berkawan ni, kawan tu sudah lagi menyusah kawan. Ni nak pergi mana pun kawan tu, nak pergi beli beras di kedai pun ajak kawan tu, nak pergi nak keluar pergi minum petang-petang pun ajak kawan tu, Sabtu Ahad pun ajak kawan tu. Awak dia tak ada anak bini kalau ke mana. Bila kawan tu pun dia manusia juga. Satu masa dia tak boleh nak terima apa yang kita minta tu. Mula kita pun dulu awal-awal elok lah ni. Nampak. Nak buat baik apa pun jangan jadi kecewa. Kadang-kadang kita berkawan dengan orang ni, berkawan, baik sungguh-sungguh. Tiba-tiba satu masa hilang. Tak tahu pergi di mana, hilang. Pergi di mana. Tak usah risau. Sebab sebelum ni kita jumpa Allah Ta'ala pergi jumpa. Lepas tu kita tak tahu masalah apa yang Allah Ta'ala bagi pisah. Mungkin kalau kita duduk sekali ada pula dosa yang kita akan buat, Allah Ta'ala bagi pisah. Cuba letak hati tepi kat Allah. Cuba letak hati tepi kat Allah. Dia tak tahu dulu duk minum yang kita lah ni, tak tahu tak apalah. Mungkin dia ada masalah. Cukup tutup cerita. Ni pandai duk otak ke mulut ni. Yang ni masalah. Tak mau. Misalnya buat baik berpada-pada ni, buat baik apa pun jangan bagi kecewa. Buat baik apa pun jangan bagi kecewa. Saya bila anak Hindu umur 7 bulan, 8 bulan. Bila anak Hindu perempuan sampai tahun ni umur 15, 3. Saya bela anak Hindu dulu. Pasal ayah dia buang, salin-salin, mak dia mati. Selang 2 minggu, Tok dengan Tok Wan dia mati serentak. Ayah dia buang dekat rumah. Saya ambil di pejabat pendaftaran apa semua, buat apa semua, pejabat kebajikan apa, ambil belah anak Hindu perempuan. Sampai tahun ni umur 15 tahun dah, 3. Dia besar lah kan. Bila dah besar, dia pun pak dia main cari dia. Ulang ni budak tu ada di MRS yang Greek kan. Pak dia main jumpa kan. Dia pun beritahu ke saya telefon. Dia tanya saya, boleh tak dia nak balik pergi duduk dengan ayah dia. Saya kata pergi dia balik. Saya tak ada masalah. Saya ketika tu Allah Ta'ala uji ya. Mulut saya nak cakap, cukup boleh cakap. Hang kena ingat, Pak Hang dulu buang hang buh dalam kotak, aku yang ambil hang sampai umur hang 13, sampai umur hang 15. Boleh tak saya sebut itu? Boleh sangat pasal apa? Saya yang dia tahu. Awak mata negeri, tengok siapa ada susu, pergi bagi minum susu. Namanya besar. Tak kata. Saya kata mudah ya. Balik. Saya kata esok anda nak tolong tu ayah hang. Untuk saya tanya dah dia macam mana dulu tu ayah hang. Cuma satu benda yang saya nak tanya hang. Agak-agak hang balik duduk dengan ayah hang tu, hang nak jadi Islam kan, nak masuk jadi Hindu boleh? Dia diam, tak kata apa. Di akhir pengorbanan kita ni, Allah Ta'ala uji kita nak tengok ikhlas ke tak ikhlas. Tu kalau nak kali, boleh kali hang pampers, hang susu, tengah malam jaga, di sekolah, baju sekolah, buku, hantar pergi tuition. Anak kecil 2 orang saya belah. Satu 2 anak Hindu, Muslim Islam, satu anak tak tahu.
Hak besar banyaklah dulu. Lepas habis kita jawab dia. Dan dia sampai satu masa Allah Ta'ala mesti tengok hati kita. Nak pergi ikhlas ke tak ikhlas. So, kalau dia balik kat ayah dan balik, saya tak ada masalah. Allah besar, yang boleh buat pilihan. Balik dia tak boleh. Ingat amal tak ingat sudah. Pasal apa? Saya tahu Allah Ta'ala hantar budak tu main kat saya tegak hati nak pergi ambil, tegak hati nak bela supaya dia masuk Islam. Umat Nabi Muhammad pun ramai. Saya tumpang rezeki dia. Tapi nak tanam mat tu jiwa cukup susah. Dia nak main, nak tidur malam-malam dia main, nampak budak tu duduk lari waktu kecil apa semua. Dia duduk abang suruh gerak dengan jiwa kita. Nampak? Dia nak ajak supaya hanya main ikhlas. Tak boleh macam tu. Nah, tiap benda yang terjadi ni, apa pun main daripada Allah, dia akan kembali pada Allah. Kan? Fa'in kunta musibatan faqalu. Nabi kata apabila mana kamu ditimpa musibah, faqalu, kata apa? Inna lillah, kami ni semua daripada Allah. Wa inna, dan kami ilaihi raji'un, akan kembali pada Allah. Sampai satu masa Allah ambil tak? Ayat mata keluar lagu mana pun. Sebab tu atas dunia ni apa benda ada pun jangan cinta banyak-banyak kan. Bila kita keterlaluan dalam mencinta, kita rasa dia tu hak kita. Hakikat tu hak Allah, bukan hak kita. Sampai satu masa bila Allah ambil balik, kita rasa tak boleh. Padahal Allah ambil hak Allah, bukan ambil hak kita. Tak ada hak kita. Tak ada hak kita. Itu kena tetap di diri semua-semua. Buat baik ni berpada-pada. Apa kita buat tu, yang penting kita tak ungkit dah tu. Buat jahat jangan sekali. Jadi kawan-kawan saya ni, masa kami duduk muzakarah ni, dia kata kita buat jahat jangan sekali, kita kena buat banyak kali. Boleh. Buat jahat ni jangan sekali, buat banyak kali. Jadi hak tak tahu ni tanya kat hak tahu lah kan. Jadi tanya, pasal apa buat jahat jangan sekali, buat banyak kali. Dia kata bila kita buat jahat ni banyak kali, ni saya abang saya cakap, yang saya nak abang ni benda hak salah, saya nak abang jangan ikut benda ni salah. Saya tak reda ikut. Dia kata bila kita buat salah banyak kali, Allah Ta'ala geram kat kita. Dia kata Allah Ta'ala berbaik, balik kita dalam neraka, terpelanting masuk syurga. Nampak tak pikiran dia je. Dia kata bila kita buat jahat banyak kali, Allah Ta'ala mesti benci kat kita. Bila Tuhan benci, mesti Tuhan geram, mesti Tuhan balik kita dalam api neraka. Bila balik kita dalam api neraka, bila balik kan kuat, Tuhan kan maha kuasa. Balik-balik terpelanting masuk dalam syurga. Jangan pakai ni. Tahu, pasal neraka bukan besar tu. Neraka bukan besar tu. Neraka ada negeri, ada daerah, ada kampung. Satu daerah saja sampai 70,000 kampung neraka. Nak main-main. Takkan besar tu neraka. Ni dia dah buat lagu tu pula. Tuhan benci kat kita, balik-balik terpelanting masuk dalam syurga. Dia ingat jalan mudah nak masuk syurga. Jadi tak pakai tu. Baik. Qala musannif rahimahullah taala. Mereka yang beriman akan melihat mereka itu akan Allah Subhanahu wa taala. Ini melihat ru'yatullah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullah taala. Dan bahawa sekalian mereka yang beriman selagi akan melihat mereka itu akan Allah Ta'ala di dalam syurga. Tak mana lihat syurga. Dia tak abang tahlil. Dia tak abang di mana masyarakat. Dia tak abang di timbangan mizan. Tak. Yang dia abang di mana melihat Allah SWT di syurga Allah SWT. Di tempat yang paling mulia di syurga. Sebagai melihat yang dia dah meliputi. Yang ini dia dah mendapat akan hakikat. Yang tu yang susah. Bila orang nak faham macam mana? Melihat Allah ni tiada meliputi. Yang ini tidak melihat hakikat sebenar Allah Ta'ala. Di sini tak boleh gambar macam mana nak lihat Allah Ta'ala. Nanti masing-masing balik, masing-masing tengok Allah SWT di syurga. Nak kita hadut tahan majlis ilmu ni dia apa? Hadut tahan main juga duduk ini. Tetapi susah duduk je ni senang lah. Nak main duduk majlis ilmu ni, kalau tak ada taufik dengan hidayah, tak ada umur, tak boleh main. Taufik ni apa? Kekuatan. Kuat, nak buat, nak duduk macam ni bagi duduk taufik. Hidayah ni apa dia? Hidayah ni ilham yang malaikat bubuh dalam jiwa kita supaya kita boleh main majlis ilmu. Itu hidayah. Itu hidayah. Jadi kalau tak ada taufik hidayah, boleh main duduk macam ni. Pasal apa kita duduk pertahan kat majlis ilmu ni? Pasal Nabi sendiri bagi tahu
Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu ta'ala salaka tariqan ila jannah. Siapa yang setapak kaki dia pergi ke majlis ilmu, setapak kaki dia juga Allah Ta'ala akan letak dalam syurga Allah SWT. Kan? Jadi cerita dia macam mana? Tiap orang yang duduk di majlis ilmu ni, satu selamat, malaikat duduk dengan sayapnya tu. Dan tiap-tiap orang yang ada macam kita dalam majlis ilmu ni, Allah Ta'ala makbul hadiah dia. Apa ni hujan duk main ni? Nah, apa saja yang terlintas dalam hati lah ni, Allah Ta'ala mesti makbul. Dengan keberkatan hujan, dengan berkat majlis ilmu ni. Majlis ilmu ni kerana tak ada sayap malaikat. Hujan ni kerana turun rahmat daripada Allah SWT. Mesti Allah Ta'ala makbul. Dan tiap orang duduk majlis ilmu ni, seandainya salah seorang ada yang masuk syurga, semua masuk. Pasal malaikat akan tanya, sebelah hang siapa, 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 sampai semua masuk syurga Allah SWT. Lepas tu majlis ilmu ni belajar, masuk dalam kubur, Allah Ta'ala nanti tanya malaikat. Dia ni mati umur 60. Pasal pas semayang dia salah, pasal puasa dia salah, pasal zakat dia salah, pasal haji dia salah. Malaikat pun buka, ya Allah, ya Tuhanku, dia duduk atas dunia mengaji lagi sampai umur 60-70 pun duduk pergi masjid lagi. Rahmat majlis ilmu tu kerana belajar, ambil masuk syurga walaupun dia salah. Pasal apa? Pasal dia orang yang belajar. Hanya orang yang belajar saja salah dari Allah Ta'ala tak kira. Orang yang tak belajar tak, pasal dia tu sombong dengan diri dia, merasakan bahasanya dia tu tahu segala. Ni untung dia majlis ilmu. Tapi main ni mengajak syok, bukan syok boleh apa. Satu saya tengok tuan-tuan ramai ni. Kan? Kalau pergi Tanglin tu dia tak berapa ramai dah tuan. Semua orang nak muda-muda lah. Kan? Ada setengah pergi tu pun seronok juga. Saya seronok tengok tiang. Tiang dia banyak daripada orang. So seronok juga. Jadi semua tempat seronok, tapi Tanglin dia seronok daripada tu kan. Kan? Ada masjid dia seronok pasal makan. Orang tak ramai pun. Saya pergi mengajak di satu surau tu, orang ada kot 15 orang. Kan? Tapi tiap malam kuliah, mereka akan buat makanan untuk 40 orang. Tapi orang dia 15 habis. Ni jangan terkejut pula pasal malaikat pun makan sama. Saya kira bincang alim pula. Ni pasal apa? Tak, malaikat pun makan sama. Jadi habis macam tu. Baik, kalau Musannif rahimahullah ta'ala bertetapan dalam majlis ilmu ni. Jangan kata tuan-tuan dia tahu ustaz ni memang mengajak ni, jangan saya pun pergi belajar sampai lah ni. Bukan saya keluar mengajak saja, mengajak tak banyak dah. Ada masa tiap pagi subuh saya pergi belajar, pergi cari kat tok guru di pondok belajar. Sebab apa? Kalau kita curah saja, hak kita tak tambah, banyak lagi benda yang kita tak erti. Saya pun banyak benda yang saya tak tahu. Sebab tu ditambah, belajar tambah. Tak kisahlah duduk walaupun Ustaz Din kata, Ustaz Din hak kemarin mengajar sini, Ustaz Din malah kemarin mengajar ni Ustaz Din, dia kata mengaji ni bagi rata. Dia kata jangan mengaji pergi merata. Mengaji bagi rata, dia kata jangan mengaji pergi merata. Faham mengaji bagi rata? Mengaji duduk satu tempat tu, satu kitab tu, mengaji bagi rata. Laik mengaji kitab tu, dapat fahaman kita. Dia kata bukan mengaji pergi merata. Dia kata kepala tak capai langit, kaki tak sentuh tanah. Mengaji pergi merata, pergi tamtu, bila tanya kata tu ya, alim dah cakap. Itu di antara pepatah ada yang saya ingat. Dia kata mengaji bagi rata, dia kata jangan mengaji pergi merata. Kalau tuan-tuan tanya Ustaz Uzair kat dia gelap kan? Dia mesti gelap itu kan? Ada sejarah banyak. Kalau kat saya, dia tak panggil Ustaz Uzair. Dia kata, main mana? Jadi abang dia dia datuk Famat kecil main. Saya suka pemain dia. Ustaz dia ni, kalau dia berjalan, kalau kita tak panggil dia, dia tak tengok kita. Sebab dia tak duduk di alam ni. Kalau perhati tu dia berjalan. Kalau kita tak panggil, dia tak tengok dia tak. Ini Ustaz dia. Baik, begitu azan. Qala Musannif rahimahullah ta'ala.
Dan bahawa sekalian mereka yang beriman selagi akan melihat mereka itu akan Allah Ta'ala dalam syurga. Melihat yang tidak meliputi, yang tidak mendapat akan hakikat. Tak tahu juga macam mana hakikat Allah SWT, tapi mampu melihat. Dengan ketiadaan kelakuan, ini kafiat. Maknanya tak ada lah nampak Allah tu duduk ke apa ke tak ada. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melihat ni dengan wujuh yawma idin nadirah ila rabbiha nazirah. Artinya beberapa muka pada hari kiamat itu cantik, lagi bercahaya, memandang kepada cahaya Tuhan mereka. Surah Al-Qiyamah ayat 22 ke 23. Jadi banyak ulama tafsir yang berpegang dengan dasar Al-Quran itu menyatakan bahasanya melihat mereka itu akan cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Belum tembus nampak sampai kepada Allah, muka mereka tu kena cahaya kerana melihat cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cahaya saja pun hebat dah. Cahaya saja pun hebat dah. Kalau kita tengok dalam Maratus Salikin, kitab Maratus Salikin, dia kata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kena cahaya Allah Ta'ala tu Nabi tak mampu nak tahan dah. Sehingga cahaya tu berlapis-lapisan. Nak sampai kepada Allah SWT tu. Tu Nabi sebut. Satu dalam Maratus Salikin, yang kedua dalam kitab Kifayatul Muhtaj pun sama juga. Jadi bulan depan selalunya kita akan baca kitab tu lah. Bulan 12 ini surah Al-Mi'raj, sama ada orang mengaji surah Al-Mi'raj ni baca kitab Kifayatul Muhtaj ataupun Maratus Salikin. Kifayatul Muhtaj ni dia cerita melalui jalan fiqh. Maratus Salikin ni dia cerita melalui jalan tauhid. Yang tu ya perbezaan kitab tu. Dalam surah Al-Mi'raj lebih menerangkan lagi. Cuma dalam kitab ni dia hurai yang paling ringan, bahawasanya kita boleh tak tengok Allah. Yang tu bila timbul persoalan tu boleh. Di mana tengok, dia beritahu di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saat mula muka kita menggelarkan cahaya untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innakum satarawna rabbakum, artinya bahawa kamu selagi boleh melihat, bahawa kamu selagi melihat, oleh kamu akan Tuhan kamu. Nabi sebut bahasanya di akhirat kita boleh melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua orang ada impian, semua orang nak tengok Allah Ta'ala tu macam mana. Sebab semua orang tahu kata Allah Ta'ala tu hebat, tapi atas dunia ni tak boleh. Atas dunia ni tak boleh. Sebab apa? Tak tahu segala banyak mana dosa, segala mana banyak maksiat mata yang kita pernah buat dalam muka dunia ni, sampai Allah Ta'ala tak terima kita untuk kita lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedang ulama-ulama pun yang hebat-hebat, Syekh Saleh Ja'fari sehari selawat sampai 5,000 kali selawat. Ada yang sebut 5,000, 50,000. Dan Syekh Saleh Ja'fari ni dia antara orang yang tak makan. Dia pada umur belasan tahun dia tak makan. Jadi anak murid dia tanya, tak lapar lah minum ayam ya? Dia kata tak, aku kenyang. Macam mana Syekh Saleh Ja'fari buat? Anak murid dia tanya, dia kata aku baca Fatihah, aku sapu di muka ni sampai di dalam, baca Fatihah sekali. Jadi aku akan kenyang, esok aku akan baca lagi. Jadi anak murid tanya berapa kali? Sekali. Yang anak murid balik baca 7 kali, sapu daripada kepala sampai ujung kaki, bukan dekat dada ya. Lagi teruk lapang. Dan dikhabarkan Syekh Saleh Ja'fari ni setiap hari Syekh Saleh Ja'fari akan dikunjungi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Saleh Ja'fari ni setiap hari Nabi Muhammad main dekat. Kalau hari dia menangis, dia tak mau jumpa kita, maknanya hari tu Nabi tak jumpa dia. Kita bukan kata tengok Allah, mimpi Nabi pun tak lagi, maknanya nak tengok Allah tak boleh. Nak mimpi tengok Nabi dah selawat tak cukup kat Nabi, nak tengok Allah dah dosa mata pun banyak. Jadi kita ni segala-gala lemah. Mudah-mudahan di akhirat Allah Ta'ala punya. Tapi tentang cerita banyak kehebatan tentang orang yang selawat ni, bila dia nak mati, Nabi jumpa dia. Orang yang banyak selawat ni, bila dia nak mati, Nabi jumpa dia. Tentang dia ingat dulu di tempat, ada satu orang lama di tempat dia cerita. Dia kata satu kali musim haji tu, ada orang tu, untuk imam tu, dia tawar. Dia pergi haji dengan anak dia. Tiba-tiba dia jatuh, nazak, muka dia jadi hitam depan Kaabah. Dia mati.
Dalam keadaan orang ramai tu tak main angkat apa lagi, mai satu orang tinggi besar putih mai di muka dia, sapu dulu satu, dua, tiga kali sapu, putih balik muka dia. Jadi anak dia tanya, ni siapa? Nabi SAW sebut, Nabi kata, aku adalah Rasulullah. Yang mana ayah kamu ni dulu atas dunia, dia hanya semayang saat ketika di masjid saja, di rumah dia tak semayang. Betul ke tak betul? Anak dia kata betul. Oh, ayah dia jadi imam di masjid dia, di rumah tak semayang. Tapi oleh kerana ayah mami tak pernah tinggal selawat kepada aku, jadi hari ni dia mati ni aku beri syafaat kat dia. Munafik yang ada pada dia tu dihilangkan dengan keberkatan selawat. Sebab tu orang dulu dia apa pun selawat, dia tak tinggal lah selawat. Selawat. Sebab nak selawat ni adalah jumlatul mufidah, satu kalimah yang menyempurnakan. Baik. Jadi yang tu cerita pasal melihat Nabi SAW. Tapi Nabi juga bagi tahu bahawasanya kita pun boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi cerita kat Sayyidina Aisyah tak? Sayyidina Nabi SAW turun daripada Isra Mi'raj, jumpa Sayyidina Aisyah di rumah dia. Mula-mula Nabi jumpa siapa? Nabi turun Isra Mi'raj, sebelum subuh tu Nabi jumpa apa? Abu Jahal. Kita tengoklah riwayat, semua disebut, dia kata apa? Abu Jahal akan bangun sebelum azan subuh. Jadi hak mana hak bangun lepas azan subuh tu turut pada Abu Jahal ni. Abu Jahal, Nabi SAW beritahu, dia bangun sebelum azan subuh. Dia turun-turun, dia tanya, Muhammad, di mana? Nabi kata, Baitul Maqdis. Bila pergi? Semalam, lepas maghrib. Balik sebelum subuh, mengubah. Naik kuda pun paling-paling cepat pun 17 hari. Ni dalam semalam yang pergi. Norman kata apa? Ni Abu Jahal kata apa? Mat, angkat kaki kanan. Nabi angkat. Ni kita ni sebelah lagi angkat kaki. Angkat, jatuh Nabi. Bermurung. Balik Nabi Muhammad SAW jumpa Sayyidina Aisyah. Nabi cerita Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah tanya apa? Ya Rasulullah, jumpa ada Allah. Jumpa. Dia tanya, Allah tu macam mana? Apa jawapan Nabi? La yatakayyafu illa bikayfiyati. Tidak ada satu contoh pun nak mencontohkan Allah Ta'ala di dunia ni. Tak. Satu. Bagi tak apalah, yang tu perkataan Nabi. Nak hak Allah Ta'ala sendiri kata, walam yakullahu kufuwan, dengan ahad. Lam yakullah, tak ada satu pun hak kufuan, hak sekufu tak ada dengan ahad, dengan Allah. Ada atas dunia ni semua tak sama langsung dengan Allah. Itu senang. Bila kita tahu macam tu senang. Apa ada-ada ni bukan Allah. Ada-ada ni bukan Allah. Nah, ni semua ciptaan Allah yang nama dia masih Allah. Ni makhluk. Semua yang ada ni makhluk. Habis. Tentang nak tahu cerita pasal makhluk lagi, yang makhluk tak dipanggil makhluk tentang bila tanya Ustaz Din. Kalau pergi sembang dia tu macam nak bergaduh. Anak nak beritahu hantar ni. Dia macam ni soal. Anak nak beritahu ni. Dia hantar ni. Dia akan sembang tu. Apa dia kata? Anak nak beritahu. Dia kata perasaan tu bukan makhluk. Sudah. Dia pun buka kitab. Yang tu perasaan sangat tinggi. Kalau tak elok boleh naik berjambul tu. Mengaji tu. Terlampau tinggi. Lagu-lagu kita ni ambil sepintah lalu macam tu pun selamat lah. Kan? Nak abang kata perasaan yang nak memilih tu, yang tu bukan makhluk. Nak abang tu, kalau duduk dengan dia tak boleh habis sembang 4 jam, tak boleh habis dengan dia. Itu dia main hari nak berapa pun telefon ni, ada apa? Telefon dia kan, ada rumah dia tambah tak? Boleh bang? Ni anak ni dia kata ni nak buat tasbih ni, dia kata dia macam ni, nak tutup macam ni tasbih ni. Beda nak buat tasbih perang ni. Saya dah fikir, hebat ni nak buat tasbih perang. Dia main hari tongkat. Dia kata balik buat tongkat ni.
Saya kadang-kadang duduk saja duduk buat kat tongkat lah, sarung pisau lah apa. Dia tapi balik buat balik tongkat ni tahu. Kan? Anak geram, anak silat itu pakai tongkat ni patah ada. Ambil tongkat. Saya orang kadang-kadang jahat mulut lah. Ish no. Kalau kecil-kecil tu ni pendekap, kalau main 4 orang macam mana? Dia kata anda tak tahu. Kan? Ni pakai bismillah calik gilotin ni. Dulu dan ilmu-ilmu macam tu banyak dah. Tapi Ustaz Din kalau dia cakap buah mati. Tak boleh kata apa dah. Saya tak tahu otak dia berapa lapis, saya tak tahu. Buat forum dia dengan arwah untuk Eja Wang Lanai tu. Eja Wang Lanai tu berhebat bentuk dia. Dia cakap 2 batah ya, tak Wang Lanai pun senang. Dia punya cakap dia tu buah hujung lah. Tamat. Tak ada. Tak ada. Itu kadang-kadang dia kata dia malah sembang kata dengan Ustaz. Dia tak percaya pula. Sembang macam nak menang orang wali mau kalah. Dia tu memang kita kena menang. Kesian. Tapi entah nak duduk pergi mengaji kat dia tu semua tu mudah. Kalau lagu-lagu kita ni sifat 20 tak kata nak pergi mengaji tak boleh. Macam mana nak pergi mengaji kamu tasil, macam mana nak pergi mengaji kamu fasil, macam mana nak mengaji satu jauhar, macam mana nak mengaji satu jirim, satu jisim. Tak boleh. Kalau pergi mengaji kat dia tak betul-betul tu guru tak kuasai nama masalah, tak boleh mengaji susah. Itu pula pergi mengaji kat dia pula lagi kan. Bukan dia hurai sebatah dua je, dia hurai kalam, sifat kalam Tuhan ni, kalam nafsi, kalam nafsani, macam-macam. Ilmu mereka tu luas. Hari ni tengok 2 orang meninggal ni tu. Satu tuan je Allah sama di tempat Kelantan. Meninggal ni. Itu seorang lagi Allah Tunggu Haji Sanusi. Dia tu duduk di Pondok Ampang tu. Dia kalau ikut pondok dia betul. Tapi dia bawa balik rumah dia di Topiak. Semayang pukul 10 pagi esok di masjid Kubang Jelai di Tokai. Balik di Tokai mayat tu Haji Sanusi. Dia mursyid tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Kita di kawasan kita ni ada Naqsyabandiyah Khalidi, ada Naqsyabandiyah Muhaddidi kawasan kita ni. Dulu ramai lagi lah ni tak tahu lah tinggal berapa orang. Daripada zaman Arafah Mempang, dulu Masjid Batu ni pun ramai ahli Naqsyabandiyah. Kita pergi suluk dulu di Kampung Gurun. Kampung Gurun bersuluk, di Pondok Upih bersuluk. Kan? Itu kerajaan Malaysia apa iktiraf mau suluk tu. Dan ni tak banyak. Dan tak nak tahu, tak tengok tasbih depan tu, tu orang tarikat Naqsyabandiyah tu tasbih dari kutu. Dia dah tu. Buah dia pun buah tu juga buah itu. Ya kan? Dulu banyak lagu ni, tak tahu lagi tak tahu. Ada lagi ke tak ada. Pasal hak yang teraju utama ni mati dah macam Allah nampak duduk dekat apa? Dekat depan lepas pada matang tu kan dulu sikit. Nanti dia Pak Mahya, kalau Pak Mahya, kalau Pak nampak tu 3 orang tu. Yang tak ada. Orang menerima tarikat pun ni tak ada. Kan? Sejak serangan demi serangan ni, dulu orang kuat zikir sehari 70,000. Hebat lu. Langkah peri di belah tanah besar ni nak pergi belah pulau pun boleh habis 70,000 zikir la ilaha illallah. Nak apa kata hati depa tu laju tak laju dengan Allah dulu. Lepas tu penyakit tak banyak. Rahmat Tuhan banyak pasal la ilaha illallah depa tinggi. Nabi tak nak. Bukan ada 70,000, sehari 2,000 tak lebat. Badan yang sihat ni memerlukan la ilaha illallah sehari 2,000. Tu pun siapa yang dah buat? Kita la ilaha illallah ni nanti tunggu kenuri tahlil dulu tak ada. Tak ada la ilaha illallah. Baik, habis tulisan habis dekat tu. Qala musannif rahimahullah taala, hukum-hukum yang bersangkutan dengan sembahyang. Hukum-hukum yang bersangkutan dengan sembahyang. Terjadi sikit ini penting. Jadi keputusan-keputusan hukum-hukum tu adalah keputusan-keputusan yang bersangkut paut dengan sembahyang. Yang pertama, syarat bersuci, iaitu mengambil air sembahyang, mandi dan membasuh najis. Ini dia mula masuk bab bersuci ni. Pasal an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman.
Kemudian perkara yang pertama yang kita perlu sebut, an-najasatu wa azaltaha, najis dan apa cara untuk menyucikannya. Baik, disyariatkan pada bersuci itu akan air yang suci lagi menyucikan. Karena firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan menurunkan kami daripada langit akan air yang menyucikan. Allah Taala buat turun ayat daripada langit untuk menyucikan. Surah Furqan ayat 48. Itu sabit dengan kita juga. Allah Taala buat turun hujan kena badan. Lepas tu Allah Ta'ala suci penyakit kita yang ada dalam tubuh badan. Kerana bila kita sakit, dosa kita habis. Itu cuci itu. Ada orang Allah Ta'ala cuci dengan banjir, habis retak meredak dia habis. Pasal dalam retak meredak tu mungkin ada duit syubhah dan sebagainya, Allah Ta'ala cuci. Dia pun tak gaduh diri lama dah di padang mahsyar. Maknanya Allah Ta'ala buat turun ayat hujan daripada langit tu untuk menyucikan. Selain daripada menyuci najis, juga menyuci sekalian apa yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi luas sikit penafsiran kita tadi. Baik. Kemudian dan kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, falam tajidu ma'an fatayammamu, maka tiada mendapat kamu akan air. Siapa yang tak ada air, maka fatayammamu oleh kamu, iaitu bertayamum oleh kamu. Surah An-Nisa ayat 43. Tayamum ni ada beberapa sebab. Pertama, ketiadaan air. Okey, orang tayamum ni sebab tak ada air. Yang kedua, sahibul jabirah. Sahibul jabirah sakit tak boleh kena air, jadi dia kena tayamum. Tayamum ni apa? Perbuatan memindah debu ke anggota. Habis. Selesai. Iaitu anggota tayamum dua ya, muka dengan tangan. Tayamum. Habis. Okey. Orang yang dia tu memang tak ada air. Sama kita bicara tak ada air mana? Tak ada air tu memang tak ada air pun tu, tak ada air. Kalau sebulan ni, sebulan tak ada air 20 hari, ada air 10 hari. Tayamum tu semayang tu tidak wajib diqada. Kalau masa tak ada air banyak daripada masa ada air, semayang tu tak payah qada. Okey. Kalau lah sama banyak 15 hari ada air, 15 hari tak ada air pun tak wajib qada. Tapi kalaulah waktu tak ada air tu sikit, waktu ada air tu banyak, maknanya ada air tu lebih daripada 15 hari, tak ada air tu jangan jarang, maka wajib qada. Okey. Kemudian tentang orang yang sakit ni, yang pertama, kalau dia tak boleh kena air tu di anggota wudu. Satu, di anggota wudu. Dan memakan kawasan yang luas, dia wajib qada. Okey. Dia jatuh patah ni. Ini anggota wudu tak? Anggota wudu. Simen dia pula bukan simen dekat ni, simen sampai sini. Kawan tu baca-baca simen dia lebih. Dia kata sayang nak buang, sayang pula dia simen sampai tak ketiak ni. Ada sayang nak buang simen tu, maka sembahyang tu wajib qada. Yang pertama sebab kena di anggota wudu, kemudian dia memakan ruang yang besar, kemudian yang ketiga dalam keadaan bernajis ataupun kena najis. Empat benda ni wajib qada, wajib qada. Saya ulang kali ni kalau kena tu tang tempat anggota wudu. Nombor dua, dia balut di kawasan yang terlalu luas kawasannya. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan kawan tu tak mandi wajib lagi, ataupun di tempat luka tu ada najis, ada darah, ada nanah, dia bercuci tak habis, kena tik lembu kat kawasan tu kan, ataupun dia tu kena serodok dengan babi ke, maka wajib qada sembahyang. Hak tak wajib pula macam mana? Pertama, dia kena bukan anggota wudu, dia kena tang mana? Dia kena tang ni, lengan atas, ataupun dia kena tang betih. Lepas tu dia balut luka tu sikit pula kan. Baik. Adapun kalau kena di anggota wudu tapi sikit, patah jari ni, dia punggung besi dia tu, dia balut tak patah tu je kan. Dia balut dalam tu saja. Lepas tu kan, dia letak satu benda kat sini supaya jari kita tak bergerak. Jadi kita pun ambil ya sembahyang, basuh bahagian yang elok yang boleh basuh, hak yang ada besi ni tak boleh. Tak apa. Lepas tu tengok tempat debur besi tu ada darah beku ke tak, cuci.
Dia semayang. Habis itu balik tayamum. Semayang sah. Kena kata tak payah. Kenapa? Karena kawasan yang dibalut itu amat sedikit walaupun anggota wudu. Yang ni habaq sajalah. Saya tahu malam ni kalau angguk lebutu pun kan, dia dekat angguk dia apa pasal tak kena lagi. Bang kena esok. Dia kata tanya ustaz abang malam itu semayang ke mana? Dia mula. Baik, tayamum ni dua saja, muka dengan tangan. Okey, lain tak ada. Dia pun pergi. Lah, pasal apa lah ni jadi susah? Debu ni bukan kena buh sampai rata macam ayam tak. Debu tak payah rata macam ayam. Di luar masjid ni pun ada debu dah. Dia pun niat nawaitu tayamum listibahati fardhis salah lillahi ta'ala. Dia kena sebut itu. Kalau dia kata nawaitu tayamum lillahi ta'ala, sahaja aku bertayamum kerana Allah Ta'ala, dia hanya boleh tawaf sunat, pegang Quran, semayang sunat. Hal ini tak boleh. Tapi kalau disebut nawaitu tayamum listibahati fardhis salah, sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan setiap fardu-fardu semayang kerana Allah Ta'ala, dia boleh tawaf wajib, dia boleh semayang wajib, dia boleh semayang beberapa sunat. Satu tayamum hanya untuk satu semayang saja. Dan satu tayamum boleh guna untuk beberapa sembahyang sunat, yakni kurang daripada 6 rakaat sembahyang sunat, ataupun sebanding dengan 6 rakaat sembahyang sunat. Habis. Baik, dia pun pergi tayamum, pergi tang dinding nawaitu tayamum sebahati fardhis salat ta'ala, dia pun bubuh di dinding kan, sunat bagi nipih debu tu. Bila dia tekap, sunat bagi nipih debu tu. Dia tak boleh bubuh penuh-penuh debu tu, tak boleh. Jadi sapu muka ni dia ada dua cara. Sama ada dia sapu muka dia beratas, dia sapu macam tu, dia letak tangan macam tu. Oh, tak sebab sapu bawah makruh, sapu bawah. Sapu kat bawah hukumnya makruh. Jadi sapu dia beratas, dia pada tempat temu rambut, dia letak tangan macam tu, dia buat turun. Jari ni kawal kat tepi ni. Habis. Selesai. Ada setengah pula dia sapu, ambil tayamum debu, dia letak di telinga ni. Dia sapu debu tu. Pun boleh juga. Tapi saya lebih suka orang sapu macam ni daripada letak di sini sapu. Kan? Tapi terpulang lah minat nak mana. Sebab bila kita tayamum, orang suka main tengok betul tak? Kan? Orang ni kalau pelik sikit mesti dia main tengok kan. Jadi tengah-tengah tayamum butuh sapu, butuh naik tu, bila orang main pusing, tarik depan sikit, semua nak tengok. Ada benda yang tahu tengok. Nak tengok sangat. Habis tangan. Baik, jadi kena muka. Nak sapu tangan ni, dia tak boleh ambil di situ tak, dia kena ambil tempat lain. Ambil di tempat lain. Okey, tuan-tuan, tangan kita ni perut jari, ni tapak tangan. Okey, mula-mula mestilah belah kanan dulu, betul tak? Okey, letak lagi tu. Lepas tu sapu dulu sampai tali berhenti, pusing balik. Habis, jangan ambil belah ni. Lepas tu belah ni pula sapu, patah balik. Sudah habis semayang. Habis. Tak susah tak mana. Tak, di ni rumah tak ada debu. Dia beli di kedai RM10 je lah motor tu, debu tayamum tu. RM10 tu dia boleh pakai sampai ke anak cucu dia. Saya ingat dia mati pun boleh buat letak pusaka debu tayamum tu. Bukan nak habis debu tayamum tak pakai macam ayam, tak ada. Nah, selesai masalah tu. Habis. Baik. Jadi dia kata selalunya Allah Ta'ala buat turun ayat daripada langit ni untuk menyucikan, dan Allah Ta'ala bagi kita falam tajadu ma'an fatayamum. Jika kamu tidak mendapatkan air, maka tayamum oleh kamu. Tayamum oleh kamu. Ni orang tua tu rajin lah. Bila dia mengaji, dia tanya cucu dia, tayam apa tak boleh pakai dia kereta memutu. Tok Wan pasal dia cerdik dengan tangan tu, tanya cucu tu kan. Kalau hang pandai dia kata, Tok Wan pun mengaji kat sekolah, tayar apa tak boleh pakai, kereta, motor dengan basket. Gerek hang tak boleh pakai tayar tu. Yang cucu dia, tayar apa tuan? Tu lah hang tak tahu, tayar pun tak boleh pakai. Cucu bapak Tok Wan pun tak boleh pakai juga. Tuan-tuan sekalian rahimahullah ta'ala. Dan lagi kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dia oleh Bukhari dan Muslim pada ketika kecil oleh seorang badui dalam masjid. Ini satu saat ketika baginda sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinatul Munawwarah.
mai seorang Yahudi kencing dalam masjid. Dia kencing dalam masjid. Kemudian Nabi kata dekat dia, subuh alaihi zuruban minal ma'. Nabi kata dekat sahabat, ambil air, tuang kamu di atasnya dengan satu pipa daripada air. Dan silah amar ataupun perintah itu dihantarkan akan dia bagi makna wajib. Maka jika memadai membasuh yang kena kencing dengan yang lain daripada air, nescaya tidak wajib membasuhnya dengan air. Dan jika boleh mengambil air sembahyang dengan yang lain daripada air, nescaya tidak wajib tayamum pada ketika itu, pada ketika ketiadaan air. Wallahu a'lam. Dia kata apa? Sila amar, perintah Nabi SAW subuh tu dengan sila amar, supaya dengan ada perintah bahasanya pi jubayah. Kalaulah bersuci ni boleh bersuci dengan benda lain, nescaya Nabi takkan suruh dengan air. Dia kata, ni pasal apa? Pasal dengan benda lain tak boleh, kena buat dengan air juga. Pasal itu kita kena basuh dengan air. Baik, kelakuan maksud anda dari kemudian. Cuma nak kita yang terakhir pada malam ni, air itu terbahagi kepada 4. Air itu terbagi kepada 4. Yang pertama dipanggil air mutlak. Air mutlak ialah air yang suci lagi menyucikan. Dalam kitab ni dia tak sebut, tapi saya sebut. Air yang suci lagi menyucikan, walau apa rupa ayat itu sekalipun, dia tidak terikat dengan sesuatu. Air mutlak tidak terikat dengan sesuatu, kerana dia suci lagi menyucikan. Baik, itu air mutlak. Contohnya ayat laut, ayat apa. Sifat air mutlak ni mestilah mengalir secara alami. Itu dia panggil air mutlak. Okey. Kemudian yang kedua, air mustakmal. Air yang suci tetapi tidak boleh dibuat bersuci, kerana di dalamnya tercampur sama ada mukhalid, satu benda yang tercampur di dalam air dengan tidak dapat diasingkan, atau mujawir, masuk satu benda tak boleh keluar balik. Dia panggil air mustakmal. Contoh, air sirap, air kelapa, air mawar, tu jenis air mustakmal. Diri dia suci, tapi dia tak boleh menyucikan yang lain. Tapi suci tak diri dia? Suci. 2. Yang ketiga, air musyammas. Apa air musyammas? Air yang memiliki 3 sifat. Yang pertama, dia berada di negeri yang panas, kemudian di dalam bekas yang boleh berkarat, dan yang ketiga, cahaya matahari masuk sepenuhnya ke dalamnya. Air itu dipanggil air musyammas. Okey. Kita nak tengok tahu mana air musyammas ni? Di kebun. Dia bawa drum besi kan. Bagi cangkap ni apa nama zinc tu, buh tu. Jadi cahaya matahari masuk penuh dalam tu. Dia duduk di negeri yang panas. Kemudian bekas drum tu boleh berkarat. Berkarat dalam bahasa kitab dia tak panggil berkarat, dia panggil berlemin. Bila berlemin tu, di karat tu dia ada minyak keluar. Maka pasal apa? Air musyammas tu, dia suci tetapi makruh. Sebab air musyammas ni boleh menyebabkan sakit sopak dan sakit ustaz. Sebab tu tak ada ayat lain pun boleh pakai air musyammas ni. Saya duduk dalam kebun kan. Tahu kan sakit kusta kan? Hilang anggota atau sakit kusta. Itu dia tak bagi pakai. Basuh-basuh kena sakit kusta. Tengok-tengok hilang. Tak ada tempat kencing lah. Itu bahaya. 3. Yang keempat, air mutanajis. Air yang ada di dalamnya najis. Air mutanajis. Ini air yang tidak suci. Maknanya air banyak jenis lah. Ada air laut, ada air sungai, ada air hujan, ada air embun, ada air perigi, ada air mata air, ada salji. 7. Okey. Sama tak perigi dengan telaga? Sebab tu jangan tanya. Bila tanya malaikat lalu apa? Sama tak perigi dengan telaga? Dia berkata tak sama, Ustaz. Kalau perigi ni airnya biru, tempat bermain pari dan mambang.
Duhai bunda tu si ikan kalui, kita tu pergi lah. Baik, telaga tidak ada kedalaman dan telaga tidak ada binaan. Hak kata telaga ni 4 kaki ke bawah telaga. Kalau pergi 4 kaki ke atas. Sifat pergi perlu ada dinding dan ada kandang. Itu pergi. Kalau telaga tak ada. Selalunya disukat pergi dengan telaga ni di kedalaman. Kalau telaga 4 kaki ke bawah, ada 5 kaki, 6 kaki, 7 kaki telaga. Kalau pergi, dia takkan sedalam telaga. Dia 4 kaki dan ke atas, dia panggil pergi. Baik. Lepas itu persoalan ayam embun yang macam mana yang boleh buat bersuci? Itu embun yang besar, embun yang kasar. Bukan embun dalam matahari naik dah. Embun yang kasar. Kalau orang tua tu dia panggil embun jantan. Ayam embun tu yang orang buat bersuci. Jadi itu jenis ayam yang disebut dalam kitab-kitab fiqh yang mu'tabar tentang ayam. Ada beberapa jenis ayam lagi. Baik. Air mutanajis dikira sebagai air itu mutanajis apabila mana air itu tidak cukup dua kolah. Okey. Masjid ni ada berapa kolah? Ada berapa kolah? 1. Saya ingin mesyuarat lain je tanpa saya suruh buat sebiji lagi kolah. Pasal tak cukup syarat lah. Ada berapa di sekolah? 1 kan? Tak cukup 2 kolah lah. Besok panggil dia 4 kolah, 1 lagi belasana. Oh cukup 2 kolah. Betul lah. Pasal gelap saja, saya salah. Tadi jawabannya 2 kolah. Ada anak abang? Ada anak mentah? Ni. Macam mana bawa? 1 kolah ke 2 kolah? 2 kaulah. 2 kaul. Bukan 2 kolah. Kalau 2 kolah, semua majlis tak sah belakang apa. Semua majlis ada 1 kolah kan. 2 kaulah. 2 kaul. 2 kaulah. Bukan 2 kolah. Jadi tak sebut tak boleh ni. Ayat ni cukup ni 2 kolah kan. Yang kita tanya mana 1 kolah ni. Dia pun memang dia ni mengaji tahu. Dia nak kata kita salah, dia yang salah. 2 kaulah. Banyaknya 2 kaulah. Itu perkiraan lama dengan 13 tin minyak tanah. 13 tin minyak tanah tu minyak tanah cik ikan. Cik ikan mahal. Kalau orang tak beli minyak pakai tin lah. Baik, kalau perkiraan biasa 2 hasta 4 jari keseluruhan. 2 hasta 4 jari. Apa tu? Panjang 2 hasta 4 jari, lebar 2 hasta 4 jari, dalam 2 hasta 4 jari, insya-Allah cukup 2 kaulah. Tapi balik tadi tu saya duk cek lah. Nak cek tunggu tak ada orang tu. Sekali balik maklum pun masuk ayam tu, maklum pun masuk air. Dia tanya hang masuk apa? Maklum tanya maklum. Ayam masuk apa? Maklum tanya yang mahal tu kalau orang nak masuk apa? Padahal dua-dua nak pergi ukur kan tengok luar start lah. Seorang tu ukur malam ni, seorang ukur esok. Jadi taklah kalau sangat. Itu 2 kaulah. Baik. 2 kaulah ni kalau tak cukup 2 kaulah, masuk saja perkara asing dalam tu, ayat tu dia kata mustahil. Tak semestinya bukan najis lagi, kecuali dia masuk najis yang berat. Okey. Tapi kalau lah ayat kolah tu dia cukup 2 kaulah kan, tapi masuk najis yang berat, maknanya merubah bau, rasa ataupun warna, ayam tu juga dikira turut mutanajis. Okey, macam mana? Bila nak hujan katu-katu banyak tidak? Okey. Bila katu-katu main dia masuk. Katu-katu kan suka ayam. Dia masuk. Kalau kita cepat-cepat cedok buang katu-katu tu, ayam tu tak berubah warna kan. Tapi bila kita biar dalam masa 4 jam,
Gatu-gatu ni perut dia akan pecah, ayam tu akan tukar jadi kekuning-kuningan. Maka saat ketiga tu air itu juga dikira sebagai air mutanajis kerana telah berubah warna asal air itu dengan sebab najis yang masuk tu. Nah, habis selesai bab tu. Dia nampak macam tak apa nak faham. Macam mana? Tak faham pun nak berhenti dah agak pukul 9 lah. Dia mengaji nama-nama tak boleh. Okey, baik. Tamam, malam ni kita belajar tentang apa? Tentang Allah Ta'ala mencipta syurga dan neraka. Ada satu dua soalan yang saya tak kupas malam ni. Ada satu orang tua dulu, dia tanya kita, Ustaz, siapa lepas semayang kita baca Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami daripada api neraka. Cuba kita minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma ja'alna minal jannah, ya Allah. Jadi kalau kami daripada ahli syurga, sebab kita tak minta macam tu. Itu pun satu soalan yang spesial juga begitu ya. Tapi malam ni saya tak cerita, panjang nak cerita. Pertama kita cerita dia Allah Ta'ala cipta syurga dengan neraka. Sebab apa Allah Ta'ala cipta syurga dengan neraka? Dan ada syarat-syarat dia. Nak tengok ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semula-mula tempat balik kita itulah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak kedua kita belajar malam ni tentang kita boleh melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat. Tapi melihat di akhirat pun tak sama macam melihat di atas dunia ni. Tak tahu macam mana keadaannya. Cuma dia bagi keyakinan bahasanya boleh tengok Allah di mana? Di akhirat Allah SWT. Kemudian yang ketiga kita belajar malam ni tentang apa? Bersuci menggunakan air. Bersuci itu mesti menggunakan air. Apabila mana tak ada air, baru boleh tayamum dengan debu tanah. Bukan dengan tanah, dengan debu tanah. Kemudian yang keempat saya cerita tentang bahagian air. Ada air mutlak, ada air mustamal, ada air musyammas, dan ada air mutanajis. Dan saya tegaskan juga bahawasanya air itu adalah dua kaulah, bukan dua kaulah, tak, dua kaulah. Tapi ada 4 benda penting yang kita belajar malam ni. Baik, mudah-mudahan setakat dulu malam ni. Nanti kita sambung lagi kemudian. Apa dia lagi kemudian? Tak tahu, kita tengok lagi. Kemudian kelakuan masuk jamban. Kelakuan masuk jamban. Siapa kena masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Siapa duduk dalam jamban. Apa beza jamban, apa beza tandas, apa beza bilik mandi, apa beza bilik ayam, apa beza pancok. Itu kita akan bincang pada bulan depan insya-Allah. Tang mana yang boleh sebut nama Allah, tang mana yang tak boleh sebut nama Allah, tang mana yang boleh kita, macam mana bilik ayam yang kita boleh buka semua tak pakai apa pun, tang mana bilik ayam yang kita kena pakai kain basah. Yang tu pun perbahasan dia yang akan datang insya-Allah. Jadi hati-hatilah bila ambil air semayang di pola. Basuhan yang pertama tu dia akan jatuh jadi mustahmal. Okey, jadi bila ambil air dalam pola mutlak, kita basuh air tu jadi mustahmal. Basuhan yang pertama tu kena basuh di luar. Ambil basuh yang pertama tu di luar. Kali kedua baru boleh basuh di dalam. Kenapa? Basuhan yang kedua tu adalah air mutlak balik. Dia tak mustahmal. Basuhan pertama kena basuh di luar. Tangan pun basuh di luar. Kemudian Nabi larang menyelup tangan ke dalam pola saat ketika tidak tahu tangan tu di mana ia berada. Kita main naik motor tak tahu ada najis apa semua, kita pun pergi celup dalam tu. Kalaulah najis tu kena orang lain, dosa kita. Dosa dia kita kena tanggung. Ini kena hati-hati ambil semayang di pola. Baik, habis sekat dulu. Allahu Rasulullah ala bil muradi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir bi dhanbil khair. Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Bifadlika wa juhdika wa karamika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Min Allah saya mohon ampun, saya mohon maaf kerana terkasar bahasa, silap kata yang baik kepada Allah. Wa bi'tu kulman hidayah kulman ilmu saya mohon ampun, saya mohon maaf. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.